Hey guys, Ari di sini dan selamat datang ke Amanika. Part yang ke berapa aku tak ingat. Kita adalah seorang cashier dan jam menunjukkan jam sekarang pukul berapa? Dua-dua jarum panjang masalahnya. Pukul 1.10 mungkin. So, tugas kita adalah layan apa orang kata pelanggan. Gold coin. Okey, pesanan siap. Tunggu kejap ya. Nah, ordernya tuan. Okey. Okey, sila meninggal ya. Ini dia pesanannya. Okey. Sila meninggal. Ini dia pesanannya tuan. Okey, sila meninggal. Dah habis dah kerja aku. Tuan nak jumpa dengan saya? Nak bagi gaji lah tu. Ada apa-apa yang saya boleh bantu tuan? Bapa dia nak suruh aku cuci warehouse. Aku seorang je ke yang kerja kat sini? Fine. Boleh je kalau aku nak cabut. Jom kita cabut. Bos nak saya cuci warehouse. Bos tak bagi kunci. Masalah ni macam mana saya nak masuk? Warehouse key, nice. Alright, jom kita masuk. Ya Allah, warehouse apa ni?